Hani nak review Kak. Okay, yang Hani pakai ni, Hani tunjuk ni Kak, design baru Kak. Lawa ke tak lawa? Cuba komen kejap Kak. Warna dia lawa, design dia pun cantik, corak penuh, tidak berkaki. Okay, so you all nak buat pelbagai fashion baju pun boleh Kak. Hani nak review satu persatu color-color yang ada. You all rasa berkenan sayang. You all tengok video ni, tengok live ni, screenshot. Lepas tu terus direct PM sekarang untuk dapatkan deh. First color Hani ada warna cream. Cantik ke tak cantik Kak? Buat jubah ni cantik. Nak buat baju kurung pun boleh Kak. Warna kedua Kak, tengok ni. Warna kedua ni dia warna purple plum sikit. Cantik Kak. Warna ketiga Hani ada warna lilac. Cantik ke tak cantik? Ni warna lembut, warna pastel. Tak suka color gelap, ambil warna ni Kak. Memang comel doh. Ni color keempat. Color keempat yang ni belum jadi baju. Tapi bila dah jadi baju, cuba you all tengok. Cantik ke tak cantik sayang? Dia punya kain ni tak panas, tak jarang. Paling utama kalau kita berpeluh ke macam mana ke, dia punya kain tu still cantik, terletak. Tak melekat dekat tubuh, tak jarang, tak perlu lining. Warna terakhir Hani ada warna burgundy. Dia burgundy sikit tapi nak ke purple ya juga sikit ni. Cantik ke tak cantik?